Dalam dunia ni, ada banyak kumpulan atau cultures yang selalu dikaitkan dengan benda-benda teruk dan ekstrim. Tetapi ada satu cultures ni, nama pun cute-cute je. Hebat sangat ke kumpulan ni? Besar sangat ke pengaruh mereka ketika itu sampai ada yang sanggup ikut mereka ke setiap pelusuk konsert dan gigs? Kumpulan rock tempatan yang merakamkan album Inggris dengan gaya Inggris. Tuan-tuan dan puan-puan, terimalah Butterfingers. Sejarah tertubuhnya kumpulan Butterfingers ni semenjak kami dari bangku sekolah lagi. So saya dengan Lok kami bersekolah dekat satu tempat sekolah yang sama dan juga Kalai. Jadi kita masa tu kita tak tahu pun yang kita boleh collaborate buat jadi kumpulan macam ni. Tapi kita ada kongsi satu minat yang sama, itu saya masa sekolah mendengar main gitar, Lok pun dia main gitar. Mula aku dengar lagu dia, aku tengok kat rumah kawan aku kot. Aku ingat ini Nirvana keluar album baru ke? Sekali aku dengar, ini macam bukan Nirvana. Aku tanya memang aku cakap, bukan, ini Malaysia punya Butterfinger. Aku cakap, gitu lah Butterfinger ni. Bila aku tengok album tu, aku cakap, masa tu album 1.2 lah. Keluar 1.2. Benda tu adalah sesuatu yang baru. So minat tu memang diasah semasa sekolah tingkatan lah. Jadi lama kelamaan dah selalu sangat jamming. Lok dia ada dia punya lagu dia ada idea dia, kita collaborate dan and so on, dia tertubuh lah dengan sendirinya. Bila aku dengar tu, aku terus pergi ni lah, Serawang. Dekat Victoria Music Station je lah aku pergi cari kaset tu. Aku cari, aku dengar. Tapi masa tu tahun 96, aku form 5 masa tu. Aku mula daripada sekolah. Aku influence dengan Nirvana tu sepatutnya. Tahun 98, tahun 99. Sebab aku sekolah asrama, sekolah teknik. So masa tu kita orang pakai kaset tau. Kaset, dengar kat Walkman. Aku dengan member aku seorang. Sebab kita orang nak belajar English, dah tentu daripada dengan lagu-lagu Inggeris. Aku dengar yang dia pasang lagu Nirvana. Aku cakap, ini lagu apa? Dia cakap, ini lagu kau kena dengar ni. Lagu dengan lagu rock, lagu metal. Aku masa tu tiba-tiba aku ngam dengan lagu grunge lah. Nirvana kan grunge kan. So tahun 98, 99, aku memang obses dengan Nirvana, Kurt Cobain. Butterfingers ni dari awal penubuhan ni lah, daripada album 1.2mg sebelum tu dan sampai sekarang lah masih follow. Waktu tu memang zaman kita mencari muzik apa kan. Lepas tu ada, tak silap ada demo lah, ada member bagi dengar. Kita dengar, lepas tu kita cari lah. First time aku dengar Butter 1998. Masa tu aku naik bas sekolah lah kan, bas sekolah. Dekat bas sekolah tu, budak-budak boleh bawa kaset dia tau. Bawa kaset sendiri, letak dalam player dekat dalam bas tu lah. So masa tu memang famous rock kapak lah, lagu-lagu meleleh lah masa tu. Sampailah satu hari, ada seorang mamat ni, dia pasang lagu yang macam, aku tengok, lain gila, suara macam album Orang Putih ni, album mana ni kan. Sebab aku dah kampung, aku tak banyak exposure genre-genre lain. So bila aku dengar tu macam terus melekat. Check. Rupanya itu second album Butter lah. Tapi dalam tu aku tak tahu kenapa, maybe dia dubbing ke apa. Ada 2-3 lagu je. So lepas tu bila aku pun berminat lah. So kumpul duit, cukupkan duit, lebih kurang sebulan lebih, aku beli kaset. The first kaset yang aku beli lah. Second album, Push Home. Pada awalnya, Butterfingers ni pun sama je dengan band-band lain. Peringkat awal pun mereka cuba mencari identiti sendiri. Dengar band-band yang menjadi kegemaran diorang pada masa tu, bahkan tak kisah pun cuba untuk meniru band-band pujaan diorang macam Nirvana ataupun Voto. Tapi yang menariknya, seawal album pertama mereka ni, 1.2mg, dah ada unsur-unsur keunikan yang mereka nak serapkan dalam kerja seni mereka. Tapi kita banyak main lagu Metallica, Guns N' Roses masa awal-awal. Masa tu kita sebenarnya baru belajar kan. Saya ingat masa saya mula-mula belajar pun, saya terikut-ikut
Yalah, ya saya pun main gitar. Kira zaman tu metal lah kan, 91, Enter Sandman baru keluar. Jadi itu macam kira industri standard lah masa tu, orang dengar benda-benda ni. Jadi kita pun terikut budak-budak banyak belajar kan. Jadi bila dah jumpa sound sendiri, lepas tu kemudian ledakan grunge ataupun punk masa tu, bila Nirvana keluar, Nevermind keluar, semua pekan-pekan semua pun dah terpecah kan. Lang Shui semua masih ada, band metal masih ada, tapi dia dah start, virus punk ni dah start kan. Kita orang pun terjebak lah pasal muda kan. Saya memang mencari sesuatu yang lain daripada Metallica sebenarnya. Malaysia time tu lah, era awal 90-an, memang dia ada pengaruh Metallica semua. Banyak. Memang kedatangan muzik alternatif ni ledakan dia, bukan kat Pekan Kuala je. Dekat KL, dekat Ipoh semua dengar Radiohead, keluar Smashing Pumpkins kan. Masa PKP dulu dengan line up lama, masa tu kan banyak dah start podcast itu ini kan. So kita orang tengok macam kalau ada interview Butterfinger or Lock ke apa, dia akan sebut Lang Shui tau. Lepas tu dia macam cakap, dia orang tahu aku minat Butter, so dia macam cakap, Lan kau panggil Lock tu nyanyi kan. Dulu ada OLG kan, ada Radi dalam album Asyik, so macam cakap panggil lah. Lepas tu aku cakap, nak ke Lock ni kan, dia orang ni siapa je kan. Lepas tu macam kalau tak ada Lock macam mana ni kan. Dia orang pun dah ada plan lah. Tapi bila kita dah postpone sampai kita dah start fitan dengan new line up, aku try approach Lock lagi lah. Tapi sebelum tu Cinot pun dia dah ada backup plan. Dia cakap kalau Lock tak ada ni, dia nak panggil M. Nasir. Aku lagi biar betul M. Nasir lagi lah, tak nak M. Nasir kan. Kau siapa kan. Lepas tu, tapi itulah bila aku approach Lock, dia macam okey kan. So dia okey, aku macam alhamdulillah kan. So aku amat berbesar hati lah sebab dari kecil aku minat Butter. Dari kecil juga aku minat Lang Shui. Rezeki aku dapat main dengan Lang Shui. Lock pula nyanyi lagu yang aku buat. So alhamdulillah lah, Lock pun dia ada bagi input untuk lagu tu lah. Macam ada setengah part tu lepas tribute untuk lagu Piramli tu, supposedly dia ada bagi idea untuk dia nyanyi dengan Fuad punya vokal. Tapi sebabkan Lock ikut guide vokal yang Sam bagi, bila real kita nak combine untuk dengan Fuad punya vokal, dia tak matching. So part tu kita letak last. So bila kita letak last, jadi lagi best buat lagu ni. So itu sedikit cerita lah pasal yang Lock nyanyi dengan kita lah. Yelah, masa zaman 95-96 tu, kita didedahkan dengan muzik grunge. Biasa muzik grunge ni, first masa zaman-zaman tu orang dengar Nirvana. Tahu, bila kita dapat tahu kita ada local band Butterfinger yang dia punya genre tu grunge kan. Mula-mula aku dengar, ini kat Cobain dia nyanyi kan. So kira rasa macam kagum lah. Ada local band orang Malaysia boleh bawa genre grunge ni sebiji macam Nirvana. So daripada tu baik kita support lokal kan. Itu yang masa tu pun yang kawan-kawan sekolah aku memang semua duk layan Butterfinger ni lah. Memang kita excited lah. Ada local band genre dia sebiji lebih kurang macam Nirvana. SMK. Masa tu belum lagi. Masa tu belum lagi. Masa tu aku belum lagi. Masa tu memang aku main gitar tu kan. Gitar lah, chord biasa je, chord rock kapak, A minor, D minor. Dulu aku kan budak baik. Betul. Masa aku buat masa kat sekolah, aku dengar lagu Nirvana tu, cakap, "Wis. Sedap siap lagu Nirvana ni kan." Lagu Smell Like Teen Spirit lah, lagu Love Buzz lah, banyak lah. So lepas habis SPM, masa tu aku baru kenal Butterfingers. Waktu tu aku kat UiTM, pun sama Walkman. Aku dengar kaset daripada member aku. Masa tu album apa album Transcendence tengah hype masa tu. Chemistry tengah hype lah. So aku album tu tahun 97 tak salah aku. 1.2 tahun berapa 1.2 96. 96 97 batu Push Pull.
99 baru. 99 Transcendence. 99 Transcendence. Lepas tu 2001 tu Millennium kan. Okey. 99 tu, masa 99 tu aku tak, kan kat SPM sekolah kan. Aku tak tahu lagi pasal album Transcendence. Masa kat Arau tu baru aku tahu. Aku cakap, damn. Aku cari, aku cakap, uish, ada grunge Melayu siap. Ada grunge Melayu. Lepas tu, macam mana cakap masa tu lagu Chemistry lah. Dulu kan ada zaman Winamp, betul tak? Betul. Okey. Adalah orang ada komputer ni masa dulu tak banyak. Yeah. So Winamp pun nak dengar lagu tu pun dia punya wallpaper tu pun aku cakap, oh ada lagu ni Kotin, ada lagu apa? 1.2 Netflix Chasm. Nancy Jelo. Oh itu sedap juga lagu tu. Lagu F apa tu? F0. Sedap. Aku cakap, ni acah-acah Nirvana ni band ni. Kan? Start tu aku tak tahu. Masa tu aku line up Butterfinger aku tak tahu lagi. Aku tahu lagu dia. Aku tahu lagu dia orang je. Masa tu aku dah start lah. Aku memang play around dengan lagu tu je lah. 1.2 miligram tu kira orang kata khatam lah. Kalau ikut sekarang ni sebab dah banyak yang dah masuk dalam kepala kan. So mungkin ada yang ingat, mungkin ada yang dah lupa-lupa kan. Main gitar. Adalah sikit-sikit. Sebab asal pun sebelum tu memang minat Nirvana. So layan grunge. So 1.2 mg ni macam kita punya local redemption lah. So kita dapat ada band lokal yang boleh bersaing lebih kurang. Dia punya level, dia punya muzik, dia punya best kan. Bagi saya memang antara the best album. Selamat Tinggal Dunia pun best juga. Tapi dia berlainan dia punya cita rasa dia tu. Tapi still bagi saya dua-dua okey. Pada aku 1.2 ni dia punya keseluruhan dia sangat jahat. Sound gitar dia aku suka, sangat jahat. Even vokal dia pun aku rasa macam ada effect distortion ke apa, aku tak sure. Tapi memang album tu memang sangat jahat, busuk dan kotor. Walaupun 1.2 mg hanyalah sebuah album pertama yang rata-rata anggota Butterfingers masih muda dan baru, tetapi ternyata album mereka yang jujur dari sanubari jiwa remaja mereka ini telah membuka mata pihak EMI Malaysia dan mula mewujudkan bibit-bibit kultus pengikut mereka yang bakal membesar kemudian hari. Kau ke tak yang bagi satu kaset lah, kaset 1.2 punya, so bagi dengar lah. So dia mungkin kadar aku yang jumpa 1.2 1.2 kau bagi 5 Circus dua tu lah. Aku dapat yang kecil-kecil ni je. Ini band apa ni kan, aku tak kenal pun. Tapi and then okay lah, aku dengar kan, dengar masa tu pakai kaset kan, sampai tercabut lah kaset tu, dengar kan, tak faham kan. Mana bunyi drum macam ni kan. Masa tu mungkin apa 1.2 punya tu dia kan, dia tak dengar drum semua kan. Aku kata tak apalah, aku ada masa diorang try jam je lah. Tapi sebenarnya 1.2 tu di-upgrade, diinspirasi daripada Sebatang Rokok lah. Kau tak rokok lah. 1.2 kan dia ada tulis kat situ. Nikotin. Sebab kita ada lagu Nikotin. Kita ada lagu Nikotin. Tu antara lagu pertama yang kita orang buat lah. Yang anthem dekat kita orang punya sekolah dulu, kalau orang masuk dalam kita orang jamming tu besar ni je. Tapi dalam ada 13 orang. Umur, alright, mana sebenarnya Nikotin lock, macam Nikotin. Once man Nikotin, habis okey ciao bye, ciao. So lagu tu kira macam kita orang punya teen spirit lah. Mesti tak ada macam mosh pit dalam studio. Okey, kita sebelum kita meterai dengan EMI, kita ada macam appoint seorang manager kita. So sebelum kita sign, dia macam X-Man lah untuk push kita promote Butters dekat gig-gig tempatan. So dia yang deal dengan organizer semua. Dan dia yang recommend lah. Dia yang organizer recommend kita kat EMI. And EMI pun nampak kita punya lagu demo yang kita serahkan, Wet Blanket, Nikotin semua. Satu perjanjian yang okey lah, sebab pada masa itu macam band-band ni memerlukan sokongan kewangan lah, dana kan, untuk push ke public, ke masyarakat. Kita belum sign lagi tu. Dia macam collaboration je daripada 1.2 ni. Sebab dia macam dia panggil third party deal. I mean Dreamwalk
Abang Man tu Dreamwalk sebagai studio, kita band, EMI sebagai pengedar. Kita belum lagi macam betul-betul Itu macam nak perjanjian dengan EMI, bawah naungan EMI belum lagi. test pilot nak test pilot kan. Band ni okey ke tak? Album kedua Batu Kusu. Sebab masa 1.2 tu kita orang memang nak main je lah kan. So diorang pun mungkin tak confident lagi. Kita pun bunyi pun macam dia cakap kan. Pasal kita masih lagi dalam pembentukan enzim tu baru nak jadi kan. Tapi best sebab keliling kita dah suka, kita pun dah ada ada time kita main spot on, ada time kita main hancur kan. So kita tahu kan main lah. So EMI pun mungkin dia nak try dulu lah. Masa ada pengaruh. Macam kita beli kaset, tengok Polygram, tengok Beatles, ada EMI kan. Macam dia mempengaruhi kita jugalah untuk sign kat EMI. Saya rasa dia jadi lagi serius bila Batu Kusu. Bila kita sign dan lepas tu Abang Bong ambil produce kita orang. Masa tu kira basically Abang Bong banyak jugalah ajar kita orang production skills. Itu learning curve kita orang lah. Learning curve kita orang bila kita start Pushful. Dan sebab kenapa kita sign EMI pula, dulu recording bukan macam sekarang kan. Sekarang kita beli interface, kita ada komputer, kita dah boleh record lah. Dulu kena ada tape machine tu berapa ribu satu tape tu dah 1,000 kan. Kita mana ada expertise, kita mana ada duit kan. Jadi memang banyak juga orang dari segi ethics cakap kenapa kita orang pergi sign dengan major label. Dulu kan very isu kan, sell out lah apa semua kan. Kita faham tu, tapi untuk mulakan benda tu, that's why saya pernah cakap dulu yang Butterfingers ni memang orang label underground, tapi kita bukan betul-betul dari underground scene macam daripada Kabri Tedang, Naked Butterfly ya. Sebab dia orang betul-betul underground, sebab dia orang lepak CM and scene tu berubah daripada situ. Kita orang macam dari tepi je dan kita masuk kan. So itu satu. Lepas tu tu pasal benda ni lah. Pasal bila kita sign dengan major label adalah tujuannya untuk kita first kali kita main muzik, pasal kita nak sebarkan muzik kita, dan kalau nak sebar muzik itu kena jadi bagus lah kan. So kita perlukan ada sokongan dari segi duit, dari segi duit untuk cover kita orang, untuk buat satu album yang bunyi dia sampai bila pun malah segar kan. Itu memerlukan bajet. So kita punya pemikiran masa tu ialah lagi banyak duit kita orang, lagi bagus kita punya sound. Betul tak? Itu je, simple je kan. Kita bukan nak duit tu kita orang beli kereta BMW ke apa, tak. Maksudnya duit tu untuk kita orang beli gitar, kita orang beli bass, dan kita orang beli pedals kan. Duit tu kita roll untuk sound kita orang jadi Butterfingers lah. Kelainan 1.2 mg ni, dia olahan lagu dia tu. Dia ada satu lagu tu aku tak ingat, tapi dia ada masuk macam elemen lagu-lagu Melayu lama tau. Chrome lah. Dia punya implementasi tu, dia lagu-lagu tu, dia punya lirik tu simple, catchy. Tapi dia dalam bentuk grunge. Tu memang itu kelainan Butterfinger ni dengan Nirvana ni. Tapi pada aku muzik ni universal lah, sebab aku dengar je segala jenis ada genre. Tapi untuk Butter dia ada special place lah. Sebab daripada mula sampai the first album sampai latest album, aku nampak dia berkembang ya. Dia macam nak kata melawan arus pun ya juga, sebab kenapa grunge nak kena buat pasal nak pakai tanjak, nak selit unsur-unsur kemelayuan kan. Pada aku benda tu tak semua orang berani buat lah. And then diorang buat dan deliver dengan baik sekali lah. Kenapa aku suka? Dia kena dengan jiwa. Satu lagi bila time jawab peksa, jawab soalan kan, dia jadi macam naik semangat tau. dia macam naik semangat. Cuba kau dengar lagu yang jenis panjang, Roy Jelly. Roy Jelly dia punya intro dia panjang kan? Betul. Roy Jelly intro dia panjang.
Dia ada intro strings. Dia ada intro ni. Betul. Dia ada violin. Ibarat macam kau tengah jawab biasa ni. Kau tengah jawab biasa. Oh, okey. Dapat. Dia mula masuk kan. Dia masuk vokal dia tu. Memang kena aku cakap kan. Itu aku cakap, memang kena lah dengan ni. Aku suka lagu Nevsikchezm, Nicotine, Roy Delia. If not, aku sedap lah. Dia banyak lah. Boleh sing along, aku rasa lagu-lagu tu lah. Wet Blanket aku boleh sing along. If not, Nevsikchezm, Epitome. Epitome 1.2 Oh tak. Itu ni dia Transcendence. Transcendent. Nevsikchezm 1.2 kan? 1.2. Aku tak ingat lah weh. Banyak lah lagu tu. Aku 43.4. Kalau ikut personal punya favourite, memang 1.2 mg dengan Selamat Tinggal Dunia. Walaupun dia ada berbeza, kalau dengar dua-dua tu berbeza, tapi saya boleh masuk dua-dua. Main gitar biasa lah, Wet Blanket, Girl Friday. Untuk album 1.2 mg Butterfinger ni, memang bagi masa time tu bagi aku dah gempak dah. Bunyi dia punya bunyi. Cuma bila dah lama-lama tu aku dengar, aku nak tahu macam mana Butterfinger produce 1.2 mg ni. Dengar dia punya sound dia. Kalau bagi aku tu dengar masa tu memang kopak lah dia punya bunyi dia tu kan. Cuma aku nak tahu macam ni dia orang produce kan. Apa masalah-masalah dia orang kan. Apa dia punya excitement dia orang masa time produce album ni. Sebab dia punya sound memang kalau kita sekarang dengar kita kan patutnya boleh improve lagi ni. Sound dia kan patut boleh digital lagi bunyi lagi padu, lagi sedap, boleh sebutir bunyi gitar tu, bunyi suara kan. Cuma aku nak tahu masa diorang produce album ni, apa kekangan sebenarnya diorang ni? Standard lah bro, first album. Dia mesti ada. Kau tengok dengar bunyi drum kalai pun, gedung ketung. Dia tak ada apa. Tak ni lah. Dia tak, sound engineer tak ni lagi. Tak buat proper lagi lah. Tak proper. Macam lepas tu tahu apa, tahun 96. underground kan. Bila kau tengok yang masa chemistry tu, kan sedap tu. Dia punya blend dia tak adalah bunyi macam bunyi drum kalai tu ketuk ketak tak ada kan. 1.2 je macam tu. Kalau Transcendent, aku masih nak sebut Transgender. Kalau Transcendent okey, mantap, dia punya sound okey. Mix dengan kat studio tau, masa Pushful. For me, you blasted. Masa you heard the mix for the first time, wow, things are improving. Sebab 1.2 and Pushful dia macam dia ada anjakan paradigma lah. Dia lain daripada lain. Stepping stone. Hasil kita dah kerja kan, main dengan metronom, barang-barang Porsche lah kira time tu kan. Kita dapat guna kan. Tapi dengar lagu sendiri tu macam bagi saya mungkin tu lah. First demo Bukan, for second album. So it's for the first to the second. And then we heard the mix. Wow. Sebab first tu memang DIY. Possibilities that could come from album ni memang DIY. Kita memang main, lepas tu tune tak berapa tune kan. Lepas tu producer setengah jalan cabut. Tapi tiap album ada dia punya. Budak-budak ni banyak sangat tanya lah. Sebab kita orang, bang, kalau macam ni boleh bang, macam ni boleh kan. Last setengah jalan, mana abang? Tak ada dah. Kena teruskan sendiri. Tu 1.2 ni lah. Kisah dia. Lepas tu, maknanya Batu Pushful tu proper betul. Kita masuk studio yang memang analog, setiap the art lah. Lepas tu kita rekod pakai tape. Lepas tu drama Kanlai pun dah boleh main pakai metronom. So kira sebagai ahli muzik progress natural tu dah, kita dah satu level up lah. Start album second tu lah. Kematangan Butterfingers tampak lebih menyulah bila mereka mula mengeluarkan album-album seperti Transcendence, Millennium, Selamat Tinggal Dunia dan album terakhir mereka, Kembali. Dengan kematangan ini juga, mereka mula sedar betapa pentingnya mencari gali asas jati diri mereka untuk mendapatkan sebuah bunyi yang asli dari mereka sendiri. Sebab itulah bagi Butterfingers, keluar dari kepompong keselesaan grunge adalah perlu untuk kemajuan seni muzik mereka menjadi lebih dinamik dan tidak statik.
pendengaran masa tu pun dah terbuka lagi kan, dan bukan hanya dengar kepada Nirvana atau Polvo ataupun band-band time 1.2 mg tu kan. So kita dah banyak dengar juga band yang lebih complicated, Samsung Garden, kita nak banyak main Drop D. So bila kita main satu benda yang baru daripada 1.2 tu, banyaklah karya-karya baru yang termuncul. Macam banyak idea baru lah, sebab dia playing method baru kan. Mana menemukan antara grunge punya riff tu dengan elemen-elemen kemelayuan tu? Kesedaran tu daripada 1.2 dah ada. Sebab saya mencari selalu Cap Moho tu, yang nak cakap yang walaupun kita kebaratan, tapi nak tahu, nak ada benda yang boleh cakap Malaysia tu kan. Masa tu tak ada lagi lah, macam maksudnya apa, Nusantara ke apa kan. Tapi rasa tanggungjawab nak ada macam bunyi kau sendiri tu ada. So tu yang dari Chrome, lagu Ikan Kekek tu kan, kan. Jadi asimilasi barat dengan timur tu dah berlaku awal lagi kan. Pasal drop tuning semua tu style Polvo, tapi solo tu kita ambil melodi lagu Ikan Kekek kan. Asas grunge ni dia macam genre dia macam all out. Dia macam bang. So dia sekejap bang, lepas tu dia kena berubah. Dia orang yang buat grunge lama-lama ni tak ikhlas, tak adalah. Tapi kami rasa macam tu lah, dah puas jerit, dah puas main power chord, distortion pun dah kuat sangat kan. Dah rasa macam nak benda lain lah. Cerita pasal millennium ni, dia mungkin ada jugalah orang yang dia tak nak lagi muzik yang macam yang apa ni, yang simple, yang macam radio favourite kan. Dia nak ni semua jenis yang peminat yang tegar lah, yang keras kan. Dia nak yang deep lah kan, yang dalam kegelapan, yang menyelam sedalam-dalam. Ada juga pendengar muzik yang halus telinga dia, macam tu kan. So mungkin millennium ni dia sedikit sebanyak menghiburkan peminat muzik yang mesti nak cakap yang deep, yang sangat memperhalusi muzik tu kan. Macam mana dia membentuk peribadi kau? Peribadi okey. Macam mana bila orang sebut grunge, orang tengok macam satu Muhammad ni macam selekeh kan. Dia pakai baju kemeja, pakai seluar jeans, pakai kasut Converse, kemeja. Lepas tu kau tengok dia macam golongan pertengahan lah. So aku gambarkan diri aku macam tu, sebab aku rasa aku tak perlu nak expose diri aku terlalu hype. Aku rasa biarlah aku dalam keadaan low profile. So sebab tu kena dengan jiwa aku. Sebab tu dia boleh dalam masa yang sama dia dah bentuk diri aku jadi apa yang aku sekarang kan. 1.2 sebab 1.2 miligram lebih kepada sound butter yang original. Memang sound, maksud aku sound grunge yang original lah. Sebiji macam Seattle, sebiji macam Nirvana ni. Tapi masuk yang kedua, Transcendence tu, dia dah kau boleh dengar bunyi butter dia. Dia tak macam 1.2. Aku nak cakap pun macam mana cakap? Dia dah berevolusi Dia dah berevolusi. Sikit-sikit 96 aku cakap tadi. 96 1.2. 97 Butterworth push full. Lepas tu 99 Transcendence. Aku nak sebut transgender tu. Transcendence. Lepas tu Transcendence. Masa Transcendence tu dia dah, lepas tu dah masuk Millennium. Millennium tu lah aku rasa macam mungkin dia nak evolusi lah. Mungkin dia nak ada lock, dia nak identiti diorang lah. Diorang berempat tu nak identiti butter. Aku dah mula sikit-sikit, sorry lah, aku dah mula sikit menjauhi diri lah. Itu normal lah. Masa Millennium tu aku dah mula start jauh diri lah. Aku dah mula start jauh diri. Millennium lepas tu apa? Selamat tinggal dunia. Selamat tinggal dunia. Kabus. Kabus ribut tu semua. Kabus ribut ke atas apa semua tu lah kan. Aku cakap okey Melayu, tapi aku tak boleh in lagi lah. Mungkin macam dia. Mungkin ada tahun yang next 5 years
benda ni boleh diterima, so halua telinga aku boleh terima, so mungkin aku boleh dengar. Kembali tu aku boleh dengar. Aku boleh dengar lagi. Dia macam nak mainstream. Dia fasa tu lah. Sejak si Lok study kat Berkeley tu. Patut dia tak payah study kat situ. Patut Lok kau kena tegur grunge je. Alamak. Tu pandangan peribadi aku. Jangan marah Lok Kita orang macam masa daripada 1.2 tu, saya selalu juga share cerita ni. Macam kita bila keluar album tu, kalau kita dah keluar macam 1.2 tu, kita lagu-lagu tu kita dah macam khatam lah. Okay, kita nak main lagu lain pula. So padahal album tu baru keluar. So orang baru dengar Raya Jelly ke, baru dengar apa, kita orang dah masuk era lain dah main Garden City dia, kita dah main lagu lain. Maksudnya bila kita jamming tu kan, hari ke hari tu, so sama bila Batu Pushfu bila dah habis, kita main lain pula. Kita main Chemistry, kita main Meltdown yang dalam Transcendence pula kan. Tapi belum keluar lagi Transcendence, album Batu Pushfu tu baru keluar. Jadi masa tu kalau seingat saya lah, komen rata-rata yang komen mesti diorang baru nak layan 1.2, kita dah keluar sound Batu Pushfu. So semua macam, asal sound lain ni? Asal tak macam 1.2 lah. Lepas tu dia baru nak suka Batu Pushfu. Lepas tu bila dia baru suka Batu Pushfu, kita dah keluar Transcendence pula. Jadi rasa, tapi itulah betul cakap awak, paling drastik Millennium lah. Pasal macam Emma pun cakap tadi, kita orang masa tu mungkin dah sampai tahap tepu lah main macam macam main sebab masa tu benda tu berulang-ulang daripada 96 kan. So kita, dan sebagai band dan juga sebagai ahli muzik, sebagai peminat seni, kita tak nak benda tu dalam statik macam tu je kan. Kita selalu nak mencari diri, mencari bunyi baru, apa yang kita segar supaya kita jamming tu pun kita rasa macam best kan. Tak ada rasa macam nak jamming kan. Macam best lah main lagu baru. Tu yang jadi Millennium tu. Jangan cakap awak sedih, syarikat rakaman pun sedih. Saya bergaduh lah, kita bergaduh dengan Allahyarham Cik Azmi masa tu. Sebab dia ingat ini macam, mana sound Butters tu? Mana yang sebenarnya sound tu ada, yang tak ada ialah gitar tu, gitar yang kan. Sebab masa tu pun mungkin banyak muzik lain yang datang masa tu bersama kita bila kita lepak kan, bersosial. So muzik lain tu yang banyak kita pun nak buat benda lain. Antara sebab mengapa kelompok peminat Cultures Butterfingers terus kekal bersama mereka bukan hanya kerana muziknya, tetapi juga lirik-lirik lagu yang dekat dengan jiwa dan menyentuh hati. Sama ada album bahasa Inggeris maupun Melayu, setiap karya mereka mengangkat kisah tentang pencarian diri sendiri, kegelisahan, cinta, kehilangan ataupun harapan. Bagi ramai peminat, lagu-lagu Butterfingers bukan sekadar hiburan, tetapi menjadi ruang untuk melepaskan emosi dan melarikan diri seketika daripada realiti kehidupan. Kejujuran dalam setiap lirik itulah yang menjadikan Butterfingers bukan sahaja lebih daripada sebuah kumpulan muzik, bahkan sebaliknya satu suara kepada sebuah generasi. Peminat Butter ni, kita ada hari raya. Hari raya kita kan. Setiap beberapa tahun kita akan meraihkan. Peminat Butter ni dia bukanlah terpaling bagus ke apa ke tak. Setengah orang Butterfinger mesti dah ada haters dia kan. So bila dia ada haters, peminat Butter ni pun kena tempias juga kan. Tapi pada aku, special peminat Butter ni dia support daripada dulu, daripada 90s dulu sampai sekarang dia tetap support juga. Bukan semua band yang famous masa 90-an dulu masih dapat support daripada fans dia orang pada tahun ni. Walaupun umur sama 40-an, hujung 30-an. Tapi mungkin sebab muzik Butterfinger, lirik dia memberi kesan kepada fans ni. So support dia never ending. Daripada kecil, remaja, sampailah menghampiri usia warga emas suatu hari nanti. Kita dah semakin membesar kan, semakin berkenalan dengan dunia luar yang memang brutal kan. Cerita pasal traffic jam, pasal kena keluar kerja, pasal tak suka macam-macam benda-benda sebab keluar daripada kepompong kan, kena
Memang cari lah, cari diri lah. memang macam tu lah. Sebab dia sheltered kan. Dulu sheltered, teenage, have fun. Tapi semakin dah tua sikit memang dah tahu lah. Oh, dunia macam ni. Kenapa tak macam tu? Lepas tu kita pun ada values kan. Dia macam purist sikit lah. Dulu masa Transcendence tu ada surat-surat daripada Spain, daripada France, Holland. Ada cakap, I wanted to kill myself but I hurt you guys and I feel inspired to kind of live again. Ada, we had letters like that lah. Bila datang Holland, alamak. Tapi tak panggil. Dia tak panggil, dia kena pergi sana. Masa COVID pun ada juga. Dapat orang DM. Dia kata abang dia baru diri kan. Lepas tu dia kata dia dengar Butterfingers untuk menenangkan dia. Macam tu banyak. Muzik menyelamatkan lah. Ya, muzik tu macam terapi dah kan. Banyak. Saya rasa tu Dia kena bersambung muzik dengan lirik. Dia kan macam dan itu lebih bermaksud lah. Lebih memberi kami rasa lah. Daripada recognition AIM ke apa kan. Benda tu lagi moving lah. Bila orang datang cakap, lagu tu best lah kan, macam mana kau buat lah. So benda tu macam terasa alhamdulillah lah kan. Masa ni Butterfinger dah lama sangat tak buat konsert, tiba-tiba dia buat. Memang time ni memang epic lah. Aku pergi dengan kau juga kan, dengan geng-geng kita ni. So aku dapat posting aku tu free. Masa ni tahun 2019 kan, sebelum kita lockdown kan. So first konsert besar yang Butterfinger buat. So aku pun frame tapi tak sempat nak ambil tanda tangan. Manalah tahu ada rezeki, so insyaAllah boleh dapat nanti tanda tangan dia orang. Okay, aku saja di selingan Mana aku boleh tercampak pergi tengok dekat hujan tu. Aduh. Aku kena jawab ke ni? Sebab aku rasa generasi kita hujan. Weh, Hujan tahun berapa? 2004 2004, 2006 ah. Selepas 2004 umur kita berapa? 22. Okey lah, 22 kau dengar hujan. Aku lah. Butterfinger dengan hujan. Mana? Butterfinger lah. Ya. Berapa peratus tu? 100%? 100%. Confirm. 120 lah. Ada 120 lah. 200 aku letak. Hopefully dapat lah tanda tangan dia orang ni. Okay, all the best Butterfinger, memang terbaik. Okay, aku ucap terima kasih banyak-banyak dekat Lock lah sebab sudi bekerjasama dengan Lang Sui, even though dia dah different level tapi masih dia memahami dan menghargai gerakan bawah tanah Lang Sui ni lah, yang tak berapa bawah tanah lah. Shout out to Lock. 8 turun ke? 8 dan 9 dan 8. Oh tu mesti turun. Turun. Ambil sehari ke 2 hari tiket? Saya sehari je kot. Memang beli the start jual tu memang suruh beli 88 tu. Siapa yang takut-takut nak pergi standing kan, boleh. Dia penat dia kalau kita berdiri tak bergerak. Dia kalau berdiri bergerak, okey. Saya dah ada experience dengan beberapa konsert sebelum ni. Keep on rocking. Jangan stop. Walaupun macam-macam sekarang ni muzik baru, tetap berkarya dan teruskan apa yang korang tengah buat sekarang ni. Kita orang memang akan support. Selepas 3 dekad sejak lahirnya album 1.2 mg, Butterfingers membuktikan bahawa masa tidak pernah menghakis nilai kejujuran sebuah karya dalam kerja seni mereka. Persaudaraan sesama anggota band terus utuh, manakala ikatan mereka dengan para peminat kekal mekar merentas generasi. Kerana sesetengah band mencipta lagu, tetapi Butterfingers, mereka mencipta kenangan dan juga meninggalkan legasi yang akan terus bergema dalam sejarah industri muzik Malaysia.